Ini kotak pun tak gerak. Lepas Kotak pun tak gerak. Okey, Assalamualaikum. Kita bersama dengan sahabat saya daripada Kedah. Ya. Jadi Buntong kat Kedah ada MB yang boleh main bola, Betul. boleh menjala, Boleh ride. Yang penting mula MB, Merabi. Yang penting mula MB dia tu memang lebih tu. Tapi Ming, MB Kedah ada kata orang Kedah memang cakap kasar, tapi Betul ke? Dok, bagi saya lah. Bagi saya sebenarnya dia cakap kasar kau, cakap lembut kau, dia bergantung pada akhlak kita. Akhlak kita. Kan? Bukan dia, negeri kan? Bukan negeri. Oh, nak kata bodoh. Nak kata saya tarik balik. Tarik balik. Nak kata orang Kedah cakap kasar tak, sebab ada saja orang Kedah yang cakap elok kan. Dia yang penting mesej yang kita nak sampaikan tu apa. Kalau kita duk maki hamun, duk kata nista, kata kotor. Contoh saya dengar semalam video dia kata tak kerak kotel tu, biasa kau orang Kedah cakap macam tu. Dia macam ni, kita tak bolehlah nak letakkan sesuatu benda tu pada negeri. Salah. Mana dia tu menggambarkan sisi jahat orang Kedah lah. Contoh lah. Sisi baik orang Kedah gambar lagi. Contoh Ming. Kalau lah Ming tak pernah cakap benda-benda macam tu. Kan? Tiba-tiba Ming jumpa orang yang duk selalu cakap benda-benda kotor macam tu lah. Kotel lah, apa dan sebagainya. Kita kentut lah, kita kentut. Jadi benda-benda tu sebenarnya reflect kepada didikan keluarga dia. Dan juga apa yang ada dalam hati dia, itu yang keluar dia. kerana pemimpin yang baik, setiap kata-katanya adalah mutiara kata. Betul. Ini kotak pun tak gerak. Lepas tu ada satu lagi pimpinan daripada Kedah, Pendang.